Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, menerima 4 bot laju pemintas FIC G2000 Mark 2 fasa kedua buatan syarikat tempatan Gading Marine M Sendirian Berhad, Gading Marine. Kesemua bot ditempatkan di Markas Pemerintahan Armada Timur, Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Sabah. Ini merupakan penghantaran kedua daripada 13 buah kesemuanya yang dibeli Kementerian Pertahanan, MINDEF, pada 2021. Pada 2022, Gading Marine diberikan kontrak oleh MINDEF untuk membina 13 buah bot FIC G2000 bagi menampung keperluan TLDM di Malaysia Timur. Bot G2000 Mark II ini merupakan versi ketiga daripada varian bot siri G2000 yang dibina oleh syarikat Gading Marine. Ia dilengkapi sistem persenjataan Remote Control Weapon Station RCWS berkaliber 12.7 mm dan beberapa penambahbaikan susun atur dalaman bagi memberikan lebih keselesaan kepada kru. Dengan kelajuan sehingga 50 knot, ia mampu memintas mana-mana bot yang menceroboh perairan negara dalam masa yang singkat. Ia juga berperanan sebagai elemen sokongan pertahanan maritim negara, terutamanya kepada kapal-kapal TLDM. Terdahulu, majlis penyerahan 4 buah bot FIC tersebut di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu telah disaksikan Ketua Setiausaha MINDEF, Datuk Lokman Hakim Ali. Ia disempurnakan antara Pengarah Urusan Gading Marine Industry, Datuk Iryas Jamalulail Mohd Yatim dan Timbalan Setiausaha Bahagian Perolehan B MINDEF, Hazlin Slamat.